Siap ada pickleball dekat dalam jam Coros Pace 4 ni. Okey, jadi sebenarnya aku pernah lah cuba main pickleball. Tak silap aku tahun lepas kot ke 2 tahun lepas, masa mula-mula pickleball tengah naik kat Malaysia. Dia sebenarnya sukan ni sejenis pingpong tapi versi yang besar lah. Versi besar tu maksud aku macam pingpong campur dengan tenis. Jadilah pickleball. Tapi tak apa, video kali ni bukan nak ceritakan pasal kemahiran ataupun kepakaran aku main pickleball, sebab aku bukan player, pernah main sekali, lepas tu tak main dah. Okey, kita nak ceritakan pasal jam Coros ke Coros bunyi dia, Pace 4 yang ada dekat tangan aku ni. Dan adalah sedikit beberapa kelebihan yang aku rasa untuk geng-geng yang bersukan memang akan suka dekat jam ni. Okey, jadi dekat dalam kotak dia macam biasalah ada jam, okey, ada tali. Tali dia memang ada satu je warna hitam yang dekat tangan aku ni. Dan dia punya charger ni, okey, dia punya charger dia memang aku berminat lah. Okey, sebab apa? Dia tak gunakan wireless, kau kena cap kat sini, okey, tapi dia ada satu tapak kecil yang kau boleh jadikan macam keychain, bawa ke mana-mana. Pastikan kau bawa lah benda ni. Dan paling penting, dia hanyalah cucuk dengan kabel Type-C. Dekat sini menunjukkan dia sangat mudah, tak macam smartwatch yang lain. Okay, jadi walaupun jam ni tak murah, 1,000 lebih. 1,000 lebih tau, bukan bawah 1,000, atas 1,000. Dia bila kau pakai macam kau tak pakai jam tau. Kebanyakan smartwatch yang aku pakai memang rasa itu adalah jam dan sedikit berat. Tapi Coros Pace 4 ni dia ringan. Okay, bila dia ringan, walaupun kadang-kadang lah hati terasa gak macam jam murah pun ada, tapi tak, dia ringan tapi premium. Susah nak cakap, kau kena pakailah jam ni baru kau faham. Okey, jadi seterusnya dia punya setup sukan dia memang ada banyak lah, sangat banyak lah. Okey, tadi aku sembang pickleball tu saja je letak kat depan. Sebenarnya banyak lagi sukan kat dalam ni. Kau nak memanjat, nak menurun bukit, nak berlari, naik basikal, berenang, semua ada. Tinggal kau nak layan lah, kau larat tak larat je lah. Kalau kau suruh aku, memang aku lagi tak larat, masa pun tak cukup. Tapi untuk orang yang bersukan, aku rasa memang sangat banyak lah. Tinggal kau tengok sama ada sukan yang kau main ada ke tidak dekat dalam ni. Dan seterusnya pula, kita cerita kelebihan dia. Seterusnya dia ada GPS lah. Okey, GPS ni paling penting lah. Cuma aku tak sempat test GPS dia, tapi aku ada cubalah. Aku connect dengan phone Sony aku. Kau boleh input roads. Okey, roads kau nak berlari ke berbasikal berapa kilometer, masukkan dekat dalam jam. Okey, dekat dalam jam ni kau akan nampak lah jarak dari A ke B, B ke C, macam tu lah. Cuma dia tak ada topografi lah. Tapi ini pun dah cukup bagus untuk jam macam ni sebab dia ringan. Okey, dan seterusnya pula dia ada ni mic built-in. Okay, mic built-in ni sebenarnya mula-mula aku pun tak faham tau untuk apa. Tapi bila aku tengok kan, aku cuba godek dekat dalam ni, dia lebih kurang macam ni lah. Kau boleh pin apa yang kau nampak masa tengah workout, macam water station ke macam-macam lah sebenarnya dekat dalam jam ni. Kalau kau explore, voice ni dia banyak kegunaan. Ini salah satu je yang kau boleh pin dekat dalam kiranya perjalanan kau tu. Kau nampak sesuatu benda menarik, okay, kau pin pakai suara. Okay, apa pendapat korang? Baik beli tak jam Coros Pace 4 ni? Ataupun